Orang lain akan salah faham bahawa Maharaja sedang sakit tenat. Takut akan menemani dalam pengorbanan. Adik hari ini baru sahaja dilantik sebagai permaisuri. Segala kemuliaan ada padanya. Mengapa perlu bersolek seperti ini dan meninggalkan istana pada malam hari? Permaisuri Chen melanggar larangan istana dengan meninggalkan istana tanpa izin. Permaisuri Ru mewakili perintah ratu. Member Rimmer Sekawan Arak-Darakan. Buka mulutnya, aku tak mau minum. Aku tak mau minum. Permaisuri Rufei. Aku tahu salah. Aku tahu tidak sepatutnya mengambil kesempatan semasa kamu mengandung. Tidak boleh berkhidmat kepada Maharaja semasa kamu tidak boleh mendekati Maharaja. Aku tidak sepatutnya bercakap buruk tentang kamu di hadapan Maharaja. Aku tidak sepatutnya cuba bersaing dengan kamu untuk mendapatkan perhatian. Aku tahu aku salah. Aku akan menganggap kamu sebagai pemimpin. Aku mohon maafkan nyawa hina ini. Kata-kata suci mengatakan bahawa mengetahui kesalahan dan memperbaikinya adalah kebaikan yang besar. Tetapi aku berpendapat, mengetahui kesalahan dan memperbaikinya juga perlu. Perubahan juga perlu jika tidak berguna. Ionak kerana dia tidak suka minum arak. Maka berikan dia tali putih. Hamba patuh. Tidak, aku tak mau mati. Jangan bunuh aku. Aku tak mau mati, aku tak mau mati. Kamu perempuan hina, kamu tidak akan berakhir baik. Aku mahu kamu mati dalam kandungan. Walaupun lahir dia akan mati muda, dia adalah makhluk jahat. Hahaha permaisuri. Mereka akan menguruskan hal ini. Permaisuri sekarang sedang mengandung. Jangan biarkan kata-kata kotor mempengaruhi janin. Hahaha. Maka mari kita kembali ke istana perempuan hina itu, permaisuri. Rufei, kamu pasti akan mati dengan buruk. Ah. (15 Ogos) tidak sakit lagi sudah sebulan menahan. Mencuci kaki sudah biasa, kenapa sakit lagi? Jika kamu terus makan seperti ini, bukan sahaja 15 Ogos akan sakit, kepala juga akan sakit. Perut sakit, semua tulang sakit. Wah, tetap harus makan, mari kita pergi. Kami datang jar dari Jurjiang untuk menghantar persembahan ke ibu kota. Tak ada makanan yang sedap tiger tak lina hari sara tarik. Hujan pula besa, kuyap kata jangan terlalu, menonjol tekat tarik perhatian pinjaman. Pakaian rasmi pun tak dibenarkan pakai, nak berlagak pun tak boleh. Kalau tahu kerja ini susah begini, Maharaja pun sujud minta pun aku tak nak buat. Bila sampai di ibu kota banyak peluang untuk carry it. Nanti tak perlu risota, ada peluang nak tunjuk hibat. Sebulan lalu kau cakap macam tu. Sebulan kemudian kau cakap macam tu juga. Bandar Beijing ni cuma lebih besar sikit daripada Hangzhou. Kau tahu tak, di ibu kota sana, anjing pun lebih gemuk daripada lembu di kampung. Kalau begitu cari satu anjing yang lebih gemuk daripada lembu, tunjuk sini. Jom pergi, kita dah pusing-pusing di bukit ni. Tak mungkin tengok kat tanah. Tanah penuh dengan kulit longan. Tak mungkin kita mula naik bukit sejak pagi. Sekarang malam pun belum keluar lagi. Ada hantu ke aku tengok bukit ni. Ada benda tak baik, pendek kata. Jalan tu orang yang buat aku tak percaya tak boleh keluar dari bukit ni. Jom. Gadis tu apa kau buat aku tengok dia ada ekor kita? Dia mungkin hantu musang. Bukit terbiar ni. Seorang gadis tak mungkin naik bukit sendirian. Mesti ada orang tinggal berdekatan, jangan cakap banyak. Tolong dia naik kereta. Jom. Jangan datang. Gadis tu kau jaga. Kerja berat biar aku buat. Kenapa macam ni? Siapa tu Cik? Aku bukan orang jahat.
Tengok tangan kau luka biar aku tengok. Apa kau buat pergi? Tolong cepat-cepat. Pukul kau. Berhenti lari lagi. Dia penjahat. Berani pukul aku lari lagi. Siapa tu? Jangan datang. Tian Li Zhao. Tian Li Zhao tolong. Abang ni letak dulu. Semua perkara boleh dibincangkan, kami dari Tian Li Zhao telah mengikut kamu sekian lama, baru sampai ke atas gunung ini. Kamu fikir aku akan lepaskan gadis-gadis cantik ini dengan mudah ke? Jangan datang dekat. Di kaki gunung masih ramai saudara-saudara aku. Tak sangka kumpulan Tian Li Zhao itu berani nak ambil kesempatan ke atas gadis-gadis yang nak ke ibu kota. Abang mana Virginia gadis perak itu. Kali ini dia bertuah jumpa kita. Kita masih berada hingga ke hari ini di atas gunung ini. Semuanya kerana kamu Yuying. Tak mendengar kata Tuan Shenling. Degil nak turun dari kereta untuk beli bedak dan pemerah pipi. Kalau bukan karena pada hari itu, dia muncul di pasar. Macam mana boleh menarik perhatian pemberontak Tian Li Zhao? Mayat walaupun sudah dikebumikan. TAPI tak bermana, Tian Li Zhao tak akan mencar kita gunakan masa yang ada. Kita pergi, jangan berjalan malam. Gadis-gadis itu tak biasa, siapa kata kita ikut mereka. Kamu yang janji dengan mereka, aku tak janji. Hei, sepanjang perjalanan dalam kereta cakap bosan dan tak selesa. Bukan aku seorang saja. Dan Tuan Shenling tak sengaja kena serang apa kena mengena dengan aku. Kalau kamu betul-betul yakin, tunggu sampai turun gunung dan cakap dengan Tuan Pejabat Daerah. Ya, kamu betul-betul fikir dua orang pegawai itu akan hantar kita turun gunung ke? Aku masih ada cita-cita tapi bukan nafsu lagi. Abang kamu pun pernah kata, kumpulan Tian Li Zhao itu lambat laun akan kejar kita ke atas gunung. Macam mana kita boleh berdiam diri saja? Berapa ramai mereka? Berapa ramai kita? Kita cuma pengawal yang hantar barang persembahan. 2 orang pengawal boleh buat apa? Jangan lupa. Tugas kita sudah tertangguh beberapa hari. Kalau bukan sesat dan kuda penat selepas kuda penat kereta rosak. Bayangkan kalau hantar gadis-gadis cantik ke ibu kota. Apa akibatnya? Kita berdua tahu. Tak mungkin. Pengawal itu baru saja selamatkan aku. Sekarang dia pun dibunuh. Tak mungkin dia tak kembali selamatkan aku. Pada hari Tuan Shenling mati, pengawal lain semua lari ketakutan. Sekarang tinggal mereka berdua pada pandangan mereka. Barang persembahan, penteng kaya atau kita, yang memperlahankan perjalanan mereka. Habis macam mana sekarang kita buat macam mana? Ya, ada satu cara. Perkataan Sinta itu macam pisau di atas kepala sepet laperji. Baiklah, akhirnya kita tinggalkan mereka. Kita tak sepatutnya beri mereka harapan. Abang ingat tak masa banjir besar di kampung dulu? Abang lah yang pernah terjun ke air untuk selamatkan orang. Lagi baik kita fikir cara nak tolong mereka. Kalau semua macam ni, saya balik terus laporkan pada pihak berkuasa. Biarlah orang kerajaan yang selamatkan mereka, jangan kata saya tak ada peri kemanusiaan. Abang kurang 1 kotak barang persembahan. Apa? Tak boleh macam ni. Betul ke kamu yang pindahkan barang persembahan dari kereta? Kenapa buat macam tu? Kalau bukan kamu yang nak pergi dulu, mana mungkin kita perasan barang persembahan hilang? Hei, pergi sana. Kamu nak ambil barang persembahan tu? Baiklah, tapi janji hantar kami turun gunung dulu. 2 orang abang polis. Kami cuma nak turun gunung pergi pejabat polis. Kalau tak dapat bantuan dari abang berdua, jangan marah kalau kami libatkan kamu. Abang kasihanilah kami. Kalau kami tak pergi, pasti kami jadi isteri paksa kepada pemberontak tu. Abang tak nak tengok kami dirosakan kan? Yelah, tolonglah. Abang, apa kata kita hantar mereka pergi, baik tak? Apa ni macam buah mangga wangi? Ini dah mati sebab kamu. Sepanjang perjalanan kami simpan buah mangga wangi di dalam ais. Setiap kali sampai stesen kami tukar ais untuk kekalkan kesegarannya sampai ke ibu kota. Sekarang kamu letak dekat api, habis cair semua. Tak boleh, kalau tak tukar ais mangga akan busuk. Nanti tak ada barang persembahan untuk dihantar ke ibu kota. Barang persembahan apa sangat? Kami semua dipilih dengan teliti untuk dihantar ke ibu kota. Untuk dipilih oleh Maharaja masuk istana mangga wangi tu benda mati. Kami benda hidup, mana yang lebih penting? Yalah. Sama ada kamu hidup atau mati, tanggungjawab saya hantar barang persembahan ke ibu kota. Alamak, apa dah jadi? Banyak slow api di kaki gunung macam sedang naik ke sini. Macam mana ni? Ini kumpulan Tian Li. Kumpulan Tian Li? Habis kalau kena tangkap, habislah kita. Macam mana ni? Abang Chen, macam mana? Bawa kami pergi, tolonglah. Baiklah, Abang Chen Shuang. Tak ada cara lain, sekarang kita kena sepet kilyar dari sini. Kami pun perlukan bantuan untuk pindahkan barang persembahan. Ya, jangan cakap banyak, mari kita pergi.
Abang. Macam mana kalau kita berehat sekejap boleh tak? Kau yang kata nak selamatkan orang. Kita berdua tahu apa akibatnya kalau pengikut Tian Li Jia kejar kita. Tolong saya. Tolong saya, nasib baik ada kau. Ah, Abang Chen. Abang Chen, cepatlah. Cepat-cepat. 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 Ambil ini ah. Jangan tengok saja, tolonglah. Tolonglah Siang Mang. Siang Mang, Siang Mang. Siang Mang, cepatlah.